Ini bab 3.3, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tercetus akibat ideologi baharu, rasa tidak puas hati terhadap Perjanjian Versailles dan kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Di Itali muncul fasisme, manakala di Jerman muncul Nazisme yang mendorong peluasan kuasa. Jerman pula tidak puas hati terhadap Perjanjian Versailles kerana dianggap tidak adil. Liga Bangsa-Bangsa gagal menghalang pencerobohan dan gagal menjaga keamanan dunia. Akhirnya, Jerman menyerang Poland pada tahun 1939, lalu perang di Eropah bermula. Kesimpulannya, konflik dan persaingan kuasa boleh menggugat keamanan dunia. Sambung ulang kaji di mykelas.com. Jangan lupa like dan share.